Salma. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salmah. Dah lama Cik Salmah tak buat video rasanya. Hari ini Cik Salmah nak buat untuk memperbaiki rambut rosak dan kita bagi rambut kita tu bersinar. Dan sekarang ni kita sediakan satu mangkuk. Selepas tu kita masukkan 3 sudu tepung jagung ke dalam mangkuk kita ini. Kerana tepung jagung ini sangat bagus untuk membantu kita memperbaiki rambut kita yang rosak tu. Dan setelah kita ambil 3 sudu tepung jagung tadi, kita masukkan pula 3 sudu serbuk kopi ke dalam bahan kita ini. Serbuk kopi mempunyai khasiat untuk rambut kerana kandungannya kafein dan juga antioksida. Kebaikannya adalah merangsang pertumbuhan rambut, mengurangkan rambut gugur, melembutkan serta mengilatkan rambut kita. Juga membantu menggelapkan uban juga secara semula jadi. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk kita jadikan masker rambut kita dan kita kacau-kacau bahan kita tadi. Dan seterusnya kita akan masaklah di atas dapur dan meletakkan 1 gelas air di dalamnya. Api atas dapur tu kita buka dengan perlahan saja dan kita kacau-kacau bahan kita ini sehingga ia jadi pekat. Sementara menunggu bahan kita masak di atas dapur ni, Cik Salmah nak bagi tahu kepada pengikut-pengikut Cik Salmah, Cik Salmah nak keluarkan minyak buah kemiri ataupun minyak buah keras untuk melebatkan rambut juga. Jika ada yang berminat, bolehlah dapatkan, membantu Cik Salmah. Kerana ini adalah secara tradisional dan 100% minyak daripada buah kemiri. Terima kasih dan jom kita sambung kita punya bahan tadi. Baiklah, sekarang bahan kita ini kita masukkan pula aloe vera gel sedikit sahaja untuk kita pekatkan lagi bahan kita ini. Selepas habis ni kita sejukkan dan kita nak pakailah dekat rambut kita yang mana rosak tu. Jika berulang kali buat seminggu dalam 3 kali tu, insya-Allah rambut akan menjadi semakin halus, bersinar dan rambut juga akan lebat. Cubalah cara ini, cara tradisional orang zaman-zaman dulu. Dan sekarang nampaknya dah pekatlah bahan yang kita masak tadi dan kita kacau perlahan-lahan sebelum kita angkat. Kalau pakai 3 sudu tadi tepung jagung, kita dapat 1 mangkuk banyak juga ya. Dan ini bolehlah dipakai berulang kali di atas rambut kita. Jadi jumpa lagi di dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salmah. Nanti Cik Salmah masukkan pelbagai lagi petua untuk anda semua ya. Assalamualaikum. Cik Salma.